Assalamualaikum. So sekarang ni aku kat Prizren, Kosovo. Bandar bersejarah kat Kosovo ni. Aku tengok banyak tinggalan empayar Islam kat sini. So hari ni cuaca agak cantik dan ramai orang keluar lah, bawa keluarga, bawa kawan-kawan kan, untuk tengok matahari ataupun enjoy lah matahari ni. Sekarang ni aku tengah nak panjat kastel kat atas ni. So ni laluan dia, tapi kena lalu macam restoran-restoran ni. So tengok boleh ke tak aku nak naik ni. Oh, mengah tu. Bau suku jalan. Tu aku cakap kena lalu kastel ni. Kena lalu restoran ni. Yang mengah lah. So kat sini macam ada satu gereja kecil lah. Rasa ni gereja Ortodoks ni. So tadi tu gereja Ortodoks Serbia lah. Tapi telah ditinggalkan sebab etnik Serbia telah dihalau keluar daripada bandar Prizren ni masa Kosovo merdeka pada tahun 2008. Dan bangunan tu diprotek oleh kerajaan Kosovo lah, walaupun kerajaan Kosovo ni Islam, tapi dia lindung lah tempat-tempat ibadat agama lain. Pun kesan bangunan dipercayai milik kaum Serbia lah, yang telah ditinggalkan semasa krisis tu berlaku. Memang cantik lah. Jalan-jalan ni dia tak jumpa view macam tu. Weh, memang bandar Prizren ni antara bandar yang cantik kat Balkan ni aku rasa. Gereja tu. Okay, tu pun gereja Serbia yang ditinggalkan oleh kaum Serbia lah masa penghapusan etnik tu berlaku pada tahun 2008. Banyak gereja-gereja Serbia ditinggalkan macam tu je. So memang teruk betul lah krisis kat Kosovo time tu. Bayang kastel tu. Akhirnya aku dah sampai. Oh, siap ada tembok UCK tu. UCK tu maksud dia Kosovo Liberation Army, tentera Muslim Albania lah, nak merdekakan Kosovo daripada Serbia. Tu ya UCK. UCK lah, UCK. Kalau datang sini banyak lah bendera UCK tu kat sini. Kastel ni tak ada apa sangat, tapi mungkin view dia lawa. So kita tengok view dia kat mana. Itu saja video untuk hari ni. Aku dah berjaya sampai ke kastel atas ni, walaupun banyak jalan dia, sakit kaki aku ni. So itu saja untuk video kat Prizren kali ni. So kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum. Bye bye.